Body dia ni dari besi guys. Dalam banyak-banyak lampu solar, yang ni yang paling padu pernah saya beli. Biasa lampu solar ni body dia ni plastik. Kalau yang ni body dia ni dari besi tau. Baru padu, baru tahan lama. Design ni saya pernah pakai sebelum ni tau. Yang warna putih macam ni, body plastik. Saya cuba design yang baru ni pula. Tak sangka pula yang hitam ni body dia ni besi. Memang padu. Yang ni lampu solar, lampu yang cas guna cahaya matahari. Bila waktu siang macam ni, dia akan tukar cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Dia serap cahaya matahari, simpan dekat bateri dalam sini. Bila malam pula, dia akan nyala dengan sendiri. Bila dia detect gelap, dia terus nyala tau. Korang tak payah nak buka tutup switch, tak payah nak tekan remote bagai. Dia nyala dengan automatik. Ngam kalau korang yang jenis kerap tinggal rumah waktu malam. Korang nak tinggal rumah pun tak risau bila lampu automatik macam ni. Rumah korang akan sentiasa cerah tau. Dan kalau korang dekat luar, tak payah nak balik rumah semata untuk buka tutup switch lampu. Pakai lampu macam ni, lepas je pasang, biar je. Dia boleh cas dengan sendiri, dia boleh nyala dengan sendiri. Yang model hitam ni kalau korang tengok LED dia ni banyak tau. Jadi waktu malam, cahaya dia ni memang cerah. LED pula jenis tak ada reflektor. Jadi dia punya body ni nipis. Body dia ni memang serius cantik. Kalau korang nak gantung dekat dalam rumah pun tak ada masalah. Design dia ni memang cantik. Kalau korang nak gantung dekat garaj kereta memang ngam. Design lawa macam ni. Korang boleh letak terus dekat atas. Suluh terus dekat garaj kereta korang. Tak payah nak buka tutup lampu. Nyala dengan sendiri tau. Dan kalau korang nak cari lampu solar, penting cari panel besar macam ni. Sebab bila panel besar macam ni, dia boleh cas lampu dengan cepat. Jadi waktu musim hujan, waktu mendung, dia tetap dapat hasilkan tenaga untuk cas bateri lampu sini. Jadi lampu solar ni, walaupun waktu malam, pukul 3-4 pagi, tetap dia boleh nyala dengan terang. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang padu, cek yang model ni tau. Body besi, dapat pula panel solar besar. 53 cm x 35 cm. Memang padu. Korang boleh grab sekarang guys.